Assalamualaikum guys, pelabur-pelabur di Bursa Malaysia. Innalillah. Kan hari ni LSH dibuka bawah juga. Kan buka-buka pagi tadi 73 sen. Walhal harga IPO dia 88 sen. Kan tu paparan FY tu pada harga 74 sen. Satu, nampak gaya pelabur-pelabur IPO ni panik lah. Kan, kalau kita lihat fair value untuk syarikat ini lebih RM1, RM12, RM13, RM27 pun ada. Jadi kenapa nak panik nak jual pada harga rendah tu kan? Aduh, FY pun tak tahulah kenapa. So fundamentally dia macam bagi tadi FY cakap lah dengan klien-klien FY kan, kalau pada harga 70 sen ni kan dah confirm lah dia dah under value sangat-sangat kan. Jadi memang bagus lah untuk beli. Dan dia buka betul juga pandangan FY tadi kan. Dia naik sampai 88 sen balik sebelum dia stabilize at 82-83 sen kan tutup tadi. So cerita tuan-tuan, satu memanglah market slow kan, market tengah lemau sekarang ni kan, sebab tak banyak buyer kan. Nombor dua ni apa, dah kalau macam ni tak payah beli IPO, tak payah beli IPO kan. Baik kita beli kat market je. Sebab ramai pelabur-pelabur Bumi Putra yang beli kat MITI, lepas tu panik jual pada harga yang rendah-rendah tu. So this are something yang kita kena fikir lah kan. Jangan panik. Apa-apa pun kita kena tahu fundamental syarikat tu. Kalau nak melabur saham ni tuan-tuan puan kan, ada pujangga orang putih mengatakan kalau kita nak melabur saham tu, pastikan kita boleh simpan saham tu selama 10 tahun. Tu pandangan dia kan. So cerita dia tuan-tuan puan, bila panik macam ni kan, dia akan bagi peluang lah pada trader-trader dalam Bursa Malaysia yang tak dapat IPO tu untuk buat duit. Tu cerita dia. Yang kita pula pergi pagi tengok dia jatuh gila-gila tu, kita panik dan takut dia jatuh lebih jauh lagi. Tuan-tuan puan, dia ada fundamental saham ni. Kena tengok dia PE berapa, peer dia berapa, sektor dia berapa, PE dia kan. Tengok zakat tu margin profitability berapa, EPS dia berapa. Kena faham benda tu. Jadi kalau kita pegang saham macam LSH ni, saham yang bagus ni, tak ada perlu risau pun sebab fundamental syarikat dia bagus kan. Nombor dua ni saya tengok kan, sekarang ni yang jadi masalah dia apa? IPO tu terlalu banyak kan. Bursa dia nak membesarkan market capitalization dengan memasukkan saham-saham IPO yang banyak-banyak ni kan. Masalahnya duit banyak tu je kan, tapi IPO makin banyak. Jadi semua duit-duit tu kan dia dah spread off pada saham yang banyak tau. Dulu saham ada 400, 500, 700, 900. Sekarang dia dah ada 1000 lebih. Jadi duit-duit tu dah spread out. Itu yang menyebabkan saham-saham kebanyakannya dia dah lemau lah kan, dia nak naik pun susah. Itu pandangan FY. So kita tengoklah Arab-Arab yang akan datang ni IPO boleh naik lah. Alright, InsyaAllah itu saja. Assalamualaikum. Bye.